Beliau ni adalah ahli kumpulan D-Fam. Hari ni kita nak spot back Azira Shafinas. Azira Shafinas dia start popular daripada zaman saya sekolah lagi. Zaman dia buat lagu What Like What Peace tu. Kan dia orang dah buat video 3 orang dekat YouTube kan. What Like Peace, What Like What Peace. Wow. Baru-baru ni yang dia Tapi saya tengok tu dulu masa saya tak kahwin lagi. Lepas saya kahwin saya tak ingat dah dia siapa. Tapi muka dia dulu sama je. Maintain. Elah. Terus kan? So ini adalah beg tangan milik Azira Shafinas. Okay. Wish, kamu tengok tak kereta dia? Masya Allah. Kereta dia tengok pula. Kereta lah. Apa salah aku nak tengok kereta dia? Sebab kereta dia dengan kereta saya hantar di tempat yang sama. Masa jumpa ke apa? Tak, saya tak jumpa dia. Saya nampak kereta dia tu lah. Oi. Macam mana bos tahu tu kereta dia? Budak-budak saya ramai lah. Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. So ini adalah Dior Lady Delight. So basically, apa beza Dior Lady Dior dengan Delight Rabi? Material dengan design sikit tapi shape sama, tapi dia dalam versi embroidery. Dia versi embroidery lah basically macam tu. So bag ni yang paling banyak pakai yang kita nampak lah. Tahu siapa? Mr. Cik Wan. Datuk Sri Vida. Datuk Sri Vida banyak pakai Delight ni kalau kamu perasan. Kamu mungkin tak kisah sebab kamu kerja makan gaji buta. Bos tengok juga perempuan hari ni sebenarnya. Siapa Datuk Sri Vida? So, harga dia tak mahal sangat. RM24,000 sahaja. Next episode ni saya nak buat gaya-gaya boyo. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.